Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah minta supaya beberapa isu, terutama aspek penguatkuasaan yang telah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tegur dalam perhimpunan bulanan semalam, itu diberikan penegasan oleh anggota Jemaah Menteri. Ini kerana kalau kita lihat beberapa tindakan yang telah diambil oleh badan-badan penguatkuasaan menunjukkan mungkin beberapa sikap yang tidak membantu, itu menghakis keyakinan rakyat terhadap institusi. Jadi di pihak Jemaah Menteri kita tidak mengambil apa-apa tindakan. Ini adalah tindakan daripada pihak badan penguatkuasaan seperti SPRM dan seperti yang telah diambil terhadap Ketua Pengarah Alam Sekitar dan Timbalan. Jemaah Menteri tidak tidak campur tangan dalam isu ini. Kita serah sepenuhnya kepada badan penguatkuasaan untuk mengambil tindakan. Tapi peringatan yang telah diberikan itu juga telah disusuli oleh Tan Sri Ketua Setiausaha Negara kepada semua Ketua Setiausaha Kementerian untuk pastikan aspek integriti diperkemas dan tidak berlaku apa-apa perkara yang tidak diingini.